Hai guys, raya nak dekat ni. Jom saya terangkan sedikit tips menggunakan Smart Lane. Pastikan anda berwaspada apabila menghampiri papan tanda pengaktifan Smart Lane dan pastikan anda tahu peraturan menggunakannya. Ada beberapa perkara yang anda perlu ingat apabila anda menggunakan Smart Lane. Lampu isyarat papan tanda Smart Lane akan berkelip sebagai tanda pengaktifan. Sebelum menukar ke Smart Lane, pastikan anda memberi lampu isyarat awal untuk memaklumkan kepada pemandu lain. Keselamatan adalah keutamaan, jadi pastikan anda menukar lorong dengan berhati-hati. Dan paling penting, awasi persekitaran anda sepanjang perjalanan. Pastikan anda memandu pada jarak yang selamat antara kereta dan motosikal. Hanya kenderaan kelas 1 dan motosikal dibenarkan di Smart Lane. Apabila menghampiri papan tanda Smart Lane tamat di hadapan, pastikan anda memberi lampu signal awal sebelum menukar kembali ke lorong kelajuan biasa. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Semoga anda selamat sampai ke destinasi.